Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat dan seluruh umat Islam yang berpegang teguh kepada ajaran baginda hingga ke hari kiamat. Nama diberi Raja Nur Afifah binti Raja Ibrahim dari kelas C8. Hadirin sekalian, pada hari ini saya ingin berkongsi tentang satu topik yang sangat penting, iaitu kepentingan menjaga ilmu hadis dalam kehidupan. Persoalannya, mengapa ilmu hadis perlu dipelihara? Apakah kesannya jika kita mengabaikan ilmu ini? Dan bagaimana hadis membentuk kehidupan kita dari sudut nilai, keagamaan, kemasyarakatan, pendidikan, ekonomi serta politik? InsyaAllah pada kali ini saya akan kupas satu persatu. Baik, kita masuk kepada bahagian pertama, iaitu kepentingan menjaga ilmu hadis dari sudut keagamaan. Pertama, menjaga keaslian ajaran Islam. Kita semua tahu bahawa Islam berdiri atas dua sumber utama, yakni Al-Quran dan juga hadis. Tetapi kalau kita lihat, banyak hukum dalam Islam sebenarnya dijelaskan secara lebih terperinci dalam hadis. Sebagai contoh, dalam Al-Quran, Allah SWT memerintahkan kita untuk solat. Tetapi bagaimana cara solat yang betul? Berapa rakaat? Bagaimana rukuk dan bacaannya? Semua ini dijelaskan dalam hadis. Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat." Hadis riwayat Bukhari. Kalau ilmu hadis tidak dijaga, bayangkan bagaimana umat Islam boleh tersalah faham dalam beribadah. Kedua, memastikan kefahaman Islam yang betul. Hadis berfungsi sebagai penjelas kepada ayat-ayat Al-Quran. Ada banyak hukum yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran, tetapi diterangkan dalam hadis. Contohnya, dalam Al-Quran disebut bahawa riba diharamkan. Allah SWT berfirman, orang-orang yang makan, yakni mengambil riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan kerana tekanan penyakit gila. Itu kerana mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama sahaja seperti jual riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Tetapi bagaimana bentuk riba itu? Hadis Rasulullah SAW menerangkan secara spesifik tentang riba dalam jual beli emas, perak dan makanan yang boleh menyebabkan penindasan ekonomi. Rasulullah SAW bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, kurma dengan kurma, garam dengan garam, mesti sama jenis dan sama timbangan serta dilakukan secara tunai. Jika berbeza jenis, maka jual belilah sesuka hati kamu asalkan secara tunai. Hadis riwayat Muslim nombor 1587. Kalau ilmu hadis tidak dijaga, orang boleh mentafsir hukum mengikut logik sendiri tanpa berpandukan sunnah Nabi. Ketiga, mencegah penyebaran hadis palsu. Hari ini kita dapat lihat ada banyak hadis yang disebarkan tanpa disemak kesahihannya. Kadang-kadang hadis palsu disebarkan dengan niat baik, tetapi akhirnya membawa kepada salah faham dalam agama. Rasulullah SAW pernah memberi amarah keras, barang siapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka dia telah menempah tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sebagai contoh, ada hadis yang sering kita dengar, barang siapa yang tidur selepas asar, dia akan menjadi gila. Hakikatnya, hadis ini tidak sahih, tetapi kerana ramai yang tidak menyelidik, ia terus disebarkan sehingga menjadi kepercayaan umum. Kalau ilmu hadis tidak dijaga, kita akan mudah terperdaya dengan hadis palsu yang boleh memesongkan ajaran Islam.
Keempat, membentuk akhlak Muslim yang betul. Hadis bukan sekadar berkaitan dengan hukum hakam, tetapi juga berkaitan dengan akhlak dan kehidupan seharian. Rasulullah SAW diutus sebagai contoh akhlak terbaik untuk manusia. Baginda bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusan. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, jika kita tidak menjaga ilmu hadis, kita mungkin akan mengabaikan sunnah dalam kehidupan seharian seperti cara bercakap dengan baik, menghormati orang lain, mengamalkan kesederhanaan dalam kehidupan. Menjaga ilmu hadis bermaksud kita menjaga akhlak dan juga cara hidup seseorang Muslim yang sebenar. Yang terakhir, menjaga kesatuan umat Islam. Hadis yang sahih menjadi asas kepada kesatuan ummah. Kalau umat Islam berpegang kepada hadis yang sahih, mereka akan mempunyai pemahaman agama yang seragam. Tetapi kalau ilmu hadis diabaikan, kita akan lihat perbezaan pendapat yang tidak berlandaskan dalil sehingga boleh menyebabkan perpecahan. Sebagai contoh, ada hadis palsu yang mengatakan barang siapa yang membaca surah tertentu, dia akan mendapatkan ganjaran sekian-sekian tanpa perlu beramal. Jika hadis ini dipercayai tanpa penelitian, ia boleh menyebabkan sebahagian umat Islam lebih fokus kepada amal yang tidak sahih dan akhirnya mengabaikan ibadah yang sebenar. Baiklah, hadirin yang dikasihi, kita akan masuk pula kepada topik yang kedua, kepentingan menjaga ilmu hadis dari sudut nilai. Pertama, membentuk masyarakat berilmu dan beretika. Menjaga ilmu hadis bukan sahaja berkaitan dengan agama, tetapi juga membentuk kepribadian dan etika seseorang. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang itu dikira sebagai pendusta apabila dia menceritakan setiap perkara yang didengarnya tanpa menyelidikinya terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajar kita supaya tidak menyebarkan berita palsu ataupun fitnah. Bayangkan kalau semua orang yang menyemak sesuatu berita sebelum menyebarkannya, pasti masyarakat kita akan hidup dengan lebih harmoni dan juga berilmu. Kedua, memelihara tradisi keilmuan Islam. Ilmu hadis telah dijaga oleh ulama hadis sejak zaman berzaman. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, mereka semua menghabiskan hidup mereka untuk menyaring hadis yang benar daripada yang palsu. Imam Bukhari contohnya mengambil masa 16 tahun untuk mengumpulkan dan menyaring hadis sebelum menulis Sahih Bukhari. Beliau hanya memilih sekitar 7,000 hadis daripada ratusan ribu yang dikumpulkan. Kalau kita tidak meneruskan usaha menjaga ilmu hadis, generasi akan datang mungkin akan kehilangan panduan dalam memahami sunnah Rasulullah SAW. Baiklah, hadirin yang disayangi, kita akan masuk pula kepada topik ketiga, kepentingan ilmu hadis dalam pembentukan masyarakat. Hadis merupakan sumber kedua dalam Islam selepas Al-Quran yang menjadi panduan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui hadis, umat Islam diajar tentang nilai kasih sayang, keadilan dan amanah dalam interaksi harian. Berikut adalah 3 kepentingan ilmu hadis dalam membentuk masyarakat yang harmoni. Pertama, mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia. Ilmu hadis mengajar umat Islam untuk menjaga akhlak dan adab dalam pergaulan. Rasulullah SAW sendiri diutus sebagai qudwah hasanah, yakni teladan yang baik dalam membentuk sahsiah manusia. Sabda baginda, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Jika masyarakat berpegang kepada hadis ini, mereka akan mengamalkan sikap jujur, hormat menghormati dan tidak menyebarkan fitnah. Akhlak yang baik dalam masyarakat akan mengelakkan perpecahan dan pergaduhan yang berpunca daripada sikap sombong, dengki dan juga kezaliman. Kedua, memupuk semangat tolong-menolong dalam masyarakat. Islam sangat menekankan konsep ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan Islam. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud,
Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, belas kasihan dan persaudaraan mereka adalah seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh turut merasakannya dengan berjaga malam dan juga demam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajar kita bahawa masyarakat yang baik ialah masyarakat yang saling membantu, sama ada dari segi kewangan, moral atau kebajikan. Contohnya, jika ada jiran yang ditimpa musibah, jiran-jiran lain wajib membantu dan tidak boleh bersikap acuh tak acuh. Yang terakhir, menghindari perpecahan dan fitnah dalam masyarakat. Penyebaran berita palsu dan fitnah sering menjadi punca perpecahan dalam masyarakat. Islam sangat menekankan kepentingan menyaring berita sebelum mempercayainya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka selidikilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kejahilan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." Hadis Rasulullah SAW juga menegaskan, cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta jika dia menceritakan segala yang dia dengar tanpa menyelidikinya terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberi peringatan bahawa menyebarkan berita tanpa kepastian boleh membawa kepada fitnah dan perpecahan dalam masyarakat. Oleh itu, masyarakat yang memahami hadis akan lebih berhati-hati dalam menyebarkan maklumat dan lebih bertanggungjawab dalam menjaga keharmonian sosial. Baiklah hadirin dihormati, kita masuk pula kepada topik keempat, kepentingan ilmu hadis dalam pendidikan. Pendidikan dalam Islam bukan sekadar menuntut ilmu akademik, tetapi juga membentuk peribadi dan keimanan seseorang. Rasulullah SAW sendiri merupakan seorang pendidik terbaik yang menyampaikan ilmu dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Berikut adalah 3 kepentingan ilmu hadis dalam bidang pendidikan. Pertama, mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu. Ilmu adalah cahaya kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajipan bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahawa ilmu bukan sekadar pilihan, tetapi ia adalah satu kewajipan. Tanpa ilmu, manusia akan hidup dalam kejahilan dan mudah dipengaruhi oleh ajaran sesat. Pendidikan yang berasaskan ilmu hadis membantu pelajar memahami Islam secara menyeluruh dan tidak hanya bergantung kepada pandangan yang bersifat dangkal. Kedua, melahirkan pelajar yang beradab dan berakhlak. Pendidikan Islam bukan hanya menumpukan kepada kecemerlangan akademik semata-mata, tetapi juga pembentukan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Bukan dari kalangan kami orang yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi yang muda dan tidak menghargai hak ulama." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menekankan kepentingan adab dalam pendidikan. Pelajar yang memahami hadis akan lebih menghormati guru, bersikap rendah hati dan tidak sombong dengan ilmu yang dimiliki. Yang terakhir, mewujudkan sistem pendidikan berasaskan kebenaran dan keilmuan. Ilmu hadis bukan sahaja mengajarkan tentang akhlak, tetapi juga disiplin ilmu. Dalam kajian hadis terdapat metodologi sanad dan matan untuk memastikan kesahihan sesuatu hadis. Prinsip ini boleh diterapkan dalam sistem pendidikan moden di mana pelajar diajar untuk menyaring maklumat dengan kritikal, menggunakan sumber yang sahih dan boleh dipercayai dan tidak menyebarkan sesuatu ilmu tanpa memahaminya dengan betul. Rasulullah SAW bersabda, "Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah untuk duduk di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberi amanat keras kepada mereka yang menyebarkan ilmu tanpa sandaran yang sahih.
Oleh itu, pendidikan yang berasaskan ilmu hadis akan memastikan pelajar hanya berpegang teguh kepada ilmu yang benar dan tidak mudah terpengaruh dengan ajaran yang bercanggah dengan agama Islam. Baiklah, hadirin yang dihormati, kita masuk pula kepada topik yang kelima, kepentingan ilmu hadis dalam ekonomi. Ekonomi Islam berteraskan prinsip keadilan, keberkatan dan keseimbangan dalam mencari rezeki. Rasulullah SAW telah menetapkan garis panduan yang jelas dalam urusan jual beli, perniagaan dan pengurusan harta agar ekonomi umat Islam tidak terjerumus dalam kezaliman dan riba. Berikut adalah 3 kepentingan ilmu hadis dalam ekonomi. Pertama, menggalakkan kejujuran dalam perniagaan. Rasulullah SAW sangat menekankan kejujuran dalam jual beli. Sabda baginda, peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan seorang peniaga yang jujur di sisi Allah SWT. Sebaliknya, Rasulullah SAW mengutuk mereka yang menipu dalam perniagaan. Pernah satu ketika baginda menemui seorang peniaga yang menyembunyikan kecacatan barang jualannya. Lalu baginda bersabda, "Man ghasya falaysa minni." Barang siapa menipu, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi asas kepada prinsip berjual beli dan etika dalam ekonomi Islam, memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan atas pelanggan mereka. Kedua, mengharamkan riba untuk menjamin ekonomi yang adil. Salah satu cabaran utama dalam ekonomi moden ialah riba yang membawa kepada eksploitasi dan penindasan terhadap golongan miskin. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, saksi-saksinya dan penulis akadnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa semua pihak yang terlibat dalam riba mendapat laknat Allah SWT. Oleh itu, ekonomi berlandaskan hadis akan menghindari sistem yang menindas dan memastikan keadilan dalam urusan kewangan. Yang terakhir, mendorong konsep zakat dan sedekah untuk mensejahterakan masyarakat. Islam menggalakkan sistem ekonomi yang eksklusif melalui zakat dan sedekah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berusaha membantu janda dan orang miskin adalah seperti mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajar bahawa membantu golongan miskin bukan sahaja satu tanggungjawab sosial, tetapi juga adalah satu bentuk jihad. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai mekanisme pengagihan kekayaan yang mengelakkan jurang sosial yang terlalu besar. Baiklah, hadirin yang dimuliakan, kita akan membincangkan pula topik yang terakhir, yakni kepentingan ilmu hadis dalam politik. Dalam aspek politik, hadis Rasulullah SAW memberi garis panduan dalam kepimpinan, keadilan dan tanggungjawab pemerintah terhadap rakyat. Berikutlah 3 kepentingan ilmu hadis dalam bidang politik. Pertama, menekankan amanah dalam kepimpinan. Dalam Islam, kepimpinan bukan sekadar kuasa tetapi satu amanah besar. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Maksudnya, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab terhadap orang di bawah pimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa pemimpin bertanggungjawab memastikan keadilan, kesejahteraan rakyat dan tidak menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri. Kedua, melarang pemimpin daripada bersikap zalim. Islam menentang sebarang bentuk kezaliman dalam politik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Hadis riwayat An-Nasai. Hadis ini memberi peringatan keras kepada pemimpin yang menyalahgunakan kuasa. Kezaliman dalam politik akan membawa kepada kehancuran sesebuah negara dan menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat.
Yang terakhir, mewujudkan prinsip syura dalam pemerintahan. Islam menggalakkan konsep syura, yakni musyawarah dalam membuat keputusan politik. Firman Allah SWT dalam surah Asy-Syura ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa umaruhum syura bainahum. Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Rasulullah SAW juga mengamalkan syura dalam banyak keputusan penting, termasuk dalam perang dan urusan pentadbiran Madinah. Hadis baginda yang bermaksud, apabila kamu melantik pemimpin, maka pilihlah dari kalangan Quraisy, dan kepimpinan akan terus berada bersama mereka selama mereka berpegang teguh kepada agama. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahawa pemimpin perlu dipilih berdasarkan kelayakan dan ketakwaan, bukan semata-mata kerana keturunan atau pengaruh politik. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah sekalian, secara kesimpulannya dapat kita fahami bahawa hadis adalah sumber utama dalam Islam selepas Al-Quran dan perlu dijaga dengan baik untuk memastikan ajaran Islam kekal murni. Menjaga ilmu hadis membantu kita memahami Islam dengan betul, mengelakkan penyebaran hadis palsu dan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Hadis juga membentuk nilai-nilai murni dalam masyarakat dan memastikan tradisi keilmuan Islam terus berkembang. Oleh itu, umat Islam perlu berusaha untuk mempelajari dan memahami ilmu hadis agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan ajaran yang menyimpang daripada sunnah Rasulullah SAW. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan lalu pergi mencari yang lebih baik. Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya, kedua-dua datang daripada Allah, keburukan disandarkan kepada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.